saya bukan nak menyenangkan hati ketua. Kerja saya nak pikul amanah rakyat yang sokong kita tanpa ganjaran, dengan peluh air mata. Malah ada yang dipukul, yang luka, darah, peluh, keringat dan air mata kerana mau menyaksikan perubahan negara kita. Kerana sebaik saudara-saudari, rakan-rakan seperjuangan boleh susun ini, maka saya kata saudara boleh terjun ke kawasan-kawasan sekitar di negeri-negeri yang lain. Kuala Lumpur bawa obor pembaharuan, change begin here. Ingat 98 kita bawa perubahan dari sini. Siapa yang ikuti perkembangan? Tapi siapa dari kita yang asal Kuala Lumpur itu tidak ramai? Malah yang asal Kampung Baru pun kedudukan mereka tergugat. Ya. Dan sekarang ininya paradoks politik di Malaysia. Orang Melayu UMNO mempermainkan tanah Melayu Kampung Baru. Orang Cina keadilan mengatakan demi rakyat, demi keadilan, pertahankan hak rakyat Kampung Baru. Saudara, 99 saya istirahat di istana hinggap Sungai Buloh. Saudara-saudara ingat, bukan saya nak ceritakan untuk luahkan rasa sedih, pilu, duka, nestapa, gundah gulana. Itu semua perkara berlalu. Apa dia pengajaran? Kamu boleh telanjangkan, kamu boleh hina, kamu boleh penjarakan, kamu boleh pukul, tetapi semangat dan daya juang kita tetap menyala, tetap berkobar, tetap membawa perubahan. Amanahnya ialah untuk kita turun ke daerah. 1999 semua risalah, semua maklumat. Belum ada kecanggihan Facebook, Twitter dan blog, tapi disebar oleh saudara melalui internet, dicetak sendiri, dan saudara-saudari itu majoriti asal dari kampung. Saya asal Sungai Bakap, Cok dan Cok Tokun. Sungai Bakap di Bung Tebal, dilahirkan, dibesarkan di Cok Tokun. Sekolah di Kuala Kangsar Malay College. Tak macam Nurul Izzah, dia dibesarkan di Damansara. Ya. Tetapi maknanya kampung halaman kita masih di sana. Dan kita ada tanggungjawab untuk turun ke sana, beritahu rakyat Cerok Tokun dan Sungai Bakap bahawa ketidakadilan berlaku, permusuhan antara kaum dan agama sekarang dipanaskan. Untuk apa? Saudara fikir betul-betul pemimpin UMNO ini nak jaga betul-betul maruah Islam dan akidah Islam dan akhlak Islam? Ini hanya pertimbangan politik. Ya. Kalau betul dia nak jaga akhlak Islam, selamat kita. Karena kalau nak jaga akhlak Islam, tak ada rasuah. Nak jaga akhlak Islam, tidak ada kezaliman kepada Muslim atau Kristian atau Hindu atau Buddhis. Tak, dia kata untuk jaga maruah Melayu. Kalau betul nak jaga maruah Melayu, orang Melayu tak merempat macam ini. Kalau nak jaga maruah Melayu, tanah Kampung Baru tak jadi kontroversi oleh Raja Nongci. Kalau nak bagi amanah pun, bagi amanah kepada pemimpin Melayu yang lurus, yang tak tahu menipu. Jangan serah kepada orang yang rekodnya dipertikai. Jadi ini saudara, maknanya saudara kena turun ke bawah. India
Bukan semua asal Kuala Lumpur. Dia tanya, ini mari. Estate Sungai Siput. Ane, go back to that estate and tell the people that we are here to change this corrupt government for the Malays, for the Chinese, for the Indians, for the Iban, for the Kadazans. Malaysia must change untuk kebaikan. Hari ini saja saya nak sebut. Rumusan dia apa? Pertama, jentera mingguan. Saya nak bagi tahu, no compromise. Kerja, no compromise. Ini macam kabinet is a war cabinet. Ini kabinet perang. Kita lawan dengan sistem yang rakus, media yang musuh betul-betul, tidak tahu, tak peduli baik tak baik, moral tidak moral, dia tidak peduli, hasut ikut dan ikut suka mereka. Kita ada sistem yang blatantly corrupt. Saya bagi contoh di parlimen, heboh, fun, tabung itu, tabung ini, berpuluh-puluh tabung songlap, tabung petani nelayan, tabung pertanian untuk petani nelayan miskin, 250 juta kepada anak menteri. 250 juta tabung untuk peladang petani untuk anak menteri. Di mana pemimpin-pemimpin Melayu? Tak apalah, kongkonya Melayu juga. Dia jawab, itu bagi saya, itu khianat. That is the worst form of hypocrisy and treachery. You shout, you obtain support in the name of the Malays, and you rob from the Malays their land, their property, and their shares. Sudah, you cannot. Dan sekali dia tahu lah PNB how you preserve. Karena kalau kita fair, then kita confident enough to secure and protect the Malays, the Chinese, and the Indians, and the welfare of all citizens in this country. Tetapi kalau kerana kita tidak adil, inilah yang berlaku. Isu sudah jentera tidak terlangsung. Pimpinan saya minta faham, supaya jangan pimpinan kita disalahkan. Dalam keadaan yang kritikal begini, kita kena dengar tiap ranting, tiap cabang, tiap jatuh kuasa bagi input. Tak mungkin kita lakukan tanpa pertemuan yang regular. Tak payah mesyuarat sampai 5-6 jam. Ringkas, padat, segerakan. AMK dan wanita pun sama. Selesai ini, saya nak lihat rencana tiap cabang, bagaimana turun ke bawah, berikan risalah dan turun ke bawah. Hari Raya Haji, sebelum tu Deepavali, ramai yang balik kampung. Kalau dia balik tangan kosong, memang tak layak dia jadi aktivis dan reformasi dan pejuang rakyat. Dia kena balik bawa risalah, betul tak? Dia kena bawa. This is a battle. Do you want this to continue? This racial hatred, antagonism, religious antagonism? Do you want to allow this corruption openly? This clear, blatant disregard for rule of law? You want to stop? Dia memerlukan effort. Di Deepavali ada risalah, bawa balik. Buat apa simpan di rumah? Semua risalah, suara keadilan yang lama-lama dalam di rumah, bawa tu balik, bagi di kampung. Simpan buat apa? You dah baca cukup. Kalau kata tak cukup material, ada yang material, ambil yang sedia ada, bawa balik. Raya Haji pun begitu. Langkah kita ialah apa yang disebut public awareness. Ada pengarang dulu, pemikir, Ivan Illich. Dia kata conscientization. Paulo Freire, Latin American thinker. Apa maksud
conscientisation, tau'iyah. Apa tau'iyah? Awareness. Kita nak sedarkan orang, kita kena sedar, kita kena ada fakta, kita kena ada maklumat. Tak cukup cerita gelang, cincin dan subang saja. Kita kena ada maklumat yang cukup dan sampaikan. Saudara, orang India di estate, orang Cina peniaga ais, Melayu di kampung, nelayan miskin, tidak bodoh. Dia mungkin tak belajar sampai ke universiti, tapi dia tahu apa dia baik, apa dia buruk, apa dia rasuah, apa dia yang bersih, apa yang zalim, apa yang adil. Dia tahu pukul orang tak boleh, hina orang tak boleh, curi bala okey. Maknanya something wrong with the religious understanding. Kita kata kita curi tak boleh, tapi kalau kita rompak kekayaan negara boleh. Itu sebab mengapa saya gunakan pandi kuti. Saya tak kata Mr. A atau Mr. B. Kalau politik boleh zalim pada orang, rampas hak orang, hina kau, pukul orang, telanjangkan orang, bunuh orang, apa dia? Nandri. Okey, terima kasih banyak. Ingat pesanan ini dan saya ucapkan yen ini Deepavali nal Valtigal. Terima kasih banyak. Tahniah kepada Saudara Idris dan seluruh barisan pimpinan Keadilan Wilayah Persekutuan. Dan oleh kerana Menteri Besar kebetulan juga dari Wilayah Persekutuan dan Selangor, semua masalah apa-apa problem tanya dia. Saya bagi kepercayaan penuh kepada Wilayah Persekutuan untuk merujuk kepada Tan Sri Khalid. Apa juga masalah risalah, apa-apa yang diperlukan, tanya Tan Sri Khalid, jangan ganggu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.